Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asyifatul Zahra binti Zulhilmi, wartawan cilik TV PSS Al-Mawardi SK Agama MI Semiri. Pada hari ini, 27 Februari 2026, hari Jumaat, Majlis Perasmian TS25 telah dilangsungkan dengan gayanya di Dewan Ibnu Khaldun. Majlis diteruskan lagi dengan penyerahan slip PKK pada tahun 5 yang lepas. Mari kita saksikan. Majlis dimulakan dengan ucapan Teacher Clement, sekali dengan ucapan Guru Besar dan gimik perasmian TS25. Majlis diteruskan lagi dengan penyerahan slip IPKK bagi murid yang mendapat 9A, 8A, 7A hinggalah ke 2A. Selamat pagi, teacher. Selamat pagi. Boleh saya menemui rawat teacher? Boleh. Okey. Apakah harapan teacher untuk murid kepada TS25? Okey. Harapan teacher, jadi cikgu berharap dan berdoa agar semua murid SK Agama ini sendiri bukan sahaja mencapai kecemerlangan akademik, malah turut membentuk sasar yang kukuh and then memiliki ciri-ciri kepimpinan serta mengamalkan nilai-nilai murni yang baik. Khususnya di peringkat sekolah rendah, amat penting untuk memastikan mereka seronok belajar, menjadi insan yang cemerlang, berani menyuarakan pendapat dan yakin untuk berfikir secara kritis. Untuk pengetahuan semua, sekolah kita dah ada smartboard TV kan. Jadi cikgu berharap agar alat digital seperti papan pintar ni dapat digunakan, dilaksanakan dengan baik, ya, serta pendekatan pembelajaran PAK 21 dapat diterap sekali lah. Jadi saya berharap semua murid akan menjadi lebih kreatif, mampu bekerjasama dengan baik dan cilik digital.
Selain itu, saya juga berharap PS25 dapat membentuk sasiah dan nilai murni dalam diri murid supaya mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi. Ya, akhir sekali saya juga berharap semoga program PS25 dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbangkan kepada agama negara dan bangsa. Jadi saya rasa itu sajalah. Ya. Okay, terima kasih teacher. Alright, itu juga kan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya menemu nama cikgu? Okey. Apakah objektif utama untuk TS25 pada tahun ini? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Baik, objektif utama untuk TS25 yang pertama adalah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru-guru. Selain daripada itu, ia dapat memperkitakan kepimpinan pendidikan dan membina persekitaran pembelajaran yang lebih efektif demi meningkatkan kejayaan yang cemerlang. Bukan saja untuk murid, tetapi guru dan juga untuk sekolah sekali. Itu saja. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum GB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ucapan GB untuk program TS25 pada tahun ini? Okay, ucapan saya untuk program TS25 pada tahun ini masih lagi untuk mengingatkan murid-murid, guru-guru bahawa tagline untuk TS25 itu adalah penggerak pembelajaran bermakna. Itu kena kita pegang kukuh, pegang kuat. Siapa penggerak itu adalah guru-guru. Pembelajaran yang bermakna khusus untuk murid-murid. Walaupun kita sedia maklum TS25 ini merupakan satu program di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan ia pun baru bahari pada tahun lepas, tapi kita harus ingat di bawah rancangan Pendidikan Malaysia RPM, dia akan kaitkan kesinambungan TS25 itu dalam rancangan pembangunan Malaysia. Jadi sebagai penggerak pendidikan bermakna, kita seharusnya meneruskan agenda TS25 ini dalam kantung RPM. Jadi saya bersyukur kepada Cikgu Clement selaku penyelaras TS25 di peringkat sekolah kita meneruskan agenda ini. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan, tema untuk tahun ini ialah sekolah digital. Kalau tak silap saya terlupa. Cari dulu. Inovasi digital, sekolah berkualiti. Itu tema yang kita pilih pada tahun ini, bertepatan dengan kehendak kita bahawa sekolah kita adalah sekolah digital pada tahun 2020. So itu antara ucapan saya. Teruskan dengan agenda pembudayaan TS25 baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Okay. Terima kasih GB. Sama-sama, itu saja. Bye-bye. Sekian sahaja laporan daripada saya. Dan jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share sebanyak mungkin. Jumpa lagi di masa akan datang.